Bella mengharapkan orang di luar sana menghormatilah privasi yang kami dah tetapkan ni kan. Tapi sekiranya lah yang berlaku, mungkin Bella akan cuba untuk DM dia dulu kan, boleh tak take down. Kita pun tak tahulah apa yang kebaikan kita orang buat sampai dikurniakan anak sebaik itu. Alhamdulillah. Mujurlah Baby M ni baik dan behave je. Tak ada masa nak meragam sehingga membuatkan Nabila Razali dan juga suami menjadi gusar dan kelam kabut untuk jaga bertuah Nabila Razali dan juga suami kan. Sekarang ni pun dah masuk Syawal. Kalau kita tengok di media sosial Nabila Razali, nampaknya masih belum bersedia kongsi gambar dan juga nama. Tapi tak risau ke masa ziarah rumah tu ada pula yang dedahkan gambar Baby M? Okey, sejujurnya Bella berharap yang orang di luar sana menghormatilah privasi keluarga kecil Bella ni kan. Kalau boleh, bila Bella dah kata Bella belum bersedia, orang lain tidaklah sewenang-wenangnya rilis gambar tu, gambar anak kami. Jadi sekiranya berlaku benda tu di luar bidang kuasa kita orang juga, kita tak boleh nak halang social media dia kan. Kalau gambar tu tersebar, adakah Bella akan minta orang tu untuk turunkan ataupun biar je? Delete. Itulah macam Bella cakap tadi, Bella mengharapkan orang di luar sana menghormatilah privasi yang kami dah tetapkan ni kan. Tapi sekiranya lah yang berlaku, mungkin Bella akan cuba untuk DM dia dulu kan, boleh tak take down. Bella rasa agak dia cross the line lah kalau macam tuan badan belum post tapi orang lain dah tolong post dulu kan. Jadi kita kena hormat lah sesama kita kan. Even kalau dia pun ada anak, dia pun akan faham juga dia di situasi yang sama kan. Sampai bila macam nak gambar tu tak nak dikongsikan dengan nama sekali? Sampai bila tu rasanya? Saya di pihak suami, saya menitik beratkan keselamatan anak lah, dan saya juga menitik beratkan privasi dan saya rasa kita akan ambil masa lah. Dia kena dengan berapa senang bila tu? Alhamdulillah, dia senang sangat. Alhamdulillah. Tu Bella cakap, Bella bersyukur sangat-sangat Tuhan tu kurniakan kita baby yang sangat mudah kan. Dia memang buat kerja dia as a baby je. Dia tak ada pelik-pelik lah. Alhamdulillah. Semua orang pun cakap kan macam baguslah dia diam aja kan. Dia nangis, dia nak susu. Kita bagi susu, okey dah. Lepas tu dia tidur. So semangatlah anak Bella ni. Kalau korang tertanya-tanya kan, dah berlipat-lipat dah dia. Alhamdulillah. Kita pun tak tahulah apa yang kebaikan kita orang buat sampai dikurniakan anak sebaik itu. Alhamdulillah. Dia ada anak macam ni untuk career dia, macam diberi ketegaran macam mana dia dah ada anak ni. Saya tak nak menghalang Bella nak kerja ke apa, because saya nak isteri saya excel dalam kerja dia dan saya juga beri space untuk bekerja. So kita sama-sama mempunyai cita-cita yang sangat tinggi dan saya cakap tadi, saya respect kerja dia dan saya akan sentiasa beri dia ruang. Okay, dari segi lakonan tak ada masalah. Macam mungkin dalam nyanyian tu lagi belum tak ada masalah kan untuk ni, tapi dalam lakonan mungkin ada babak. It's okay, it's a very professional job. Dan Malaysia juga mempunyai satu culture yang sangat positif, yang sangat Islamik dan sangat respect yang tinggi, dan saya percaya pada keadaan.